lepas kan, apa tuan ingat cerita lepas, cerita zaman khalifah apa saya lupa dah, Abbasiyah ke apa, yang mana orang mengadu dekat khalifah pasal ada satu jemaah ni dia pergi tampar tu imam. Apa ada saya cerita? Ada? Tak ada? Tak ada? Jemaah pergi tampar tu imam. Ni masjid tuan-tuan ni pernah berlaku tak jemaah pergi tampar tu imam? Ada? Tampar bukan bergaduh benda lain pasal semayang, ada tak? Dia tampar tu imam sehingga menyebabkan aduan dibuat kepada khalifah. Saya lupa nama khalifah. Aduan dibuat kepada khalifah. Khalifah ni panggil orang yang didakwa telah menampar imam. Dia tanya dekat orang yang tampar tu, kan, pasal apa? Betul ke yang kau pergi tampar imam? Kalau betul, pasal apa kau tampar dia? Jadi makmum ni pergi jawab. Dia kata betul, dia tampar tu imam. Betul dia tampar. Dia ngaku tu. Kalau kita tak ngaku, mana ada? Okay. Dia ngaku. Betul dia kata, khalifah dia kata betul saya tampar. Lepas tu khalifah tanya, dia kenapa kau tampar tu imam? Dia kata, aku sembahyang subuh kan, bersama dengan imam. Sebenarnya aku ada urusan pada pagi tu. Tapi dengan sebab aku nak pahala sembahyang berjemaah, aku singgah juga di masjid untuk sembahyang berjemaah dengan imam. Dia maksud dia nak cerita dia kalut dah pagi tu. Dah kalut ni, tapi duk teringat kalau singgah kat masjid dapat pahala besar sembahyang subuh berjemaah, dia pergi singgah. Selalu duk jadi lagu tu tuan-tuan. Time kita kalut tu lah tu imam buat perangai. Time kita tak kalut tu imam tak buat perangai, tapi time kita kalut dia buat perangai. Apa berlaku? Dia kata apabila dia takbir bersama dengan imam, dia dengar imam baca surah Baqarah. Kita di Malaysia ni tuan-tuan, tu imam baca surah Baqarah, kita tak pelik. Sebab kita tahu dah tu imam baca surah Baqarah biasa satu muka surat ya. Kan? Alif lam mim. Nah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, apa semua tu satu muka surat je. Ataupun kalau panjang sikit, tambahlah sikit, ataupun separuh muka surat, tengoklah. Itu kebiasaan kita di Malaysia walaupun kita baca surah Baqarah. Dalam kes ni, jemaah ni kata, dia duk ingat tu imam tak akan berhenti tengah-tengah. Baca dah berapa line, berapa baris, tu imam akan berhenti. Rupanya dia sambung lagi next page. Dia ingat nak berhenti dah bila habis muka surat tu. Sambung lagi lepas tu. Hati sudah tak puas. Rasa nak marah dekat tu imam. Pasal aku kalut hari ni. Aku kalut. Sampai habis surah Baqarah dia baca. Saya bila baca kisah tu tuan-tuan, saya try lah kan. Aku baca surah Baqarah. Kalau aku baca surah Baqarah habis subuh. Subuh kita sejam 10 minit lebih kurang kan. Sejam 10 minit lebih kurang lah. Saya baca, kalau style saya baca surah Baqarah, saya tak tahu lah tuan-tuan, mungkin tuan-tuan baca laju. Kalau saya baca surah Baqarah habis subuh. Dia kata, dia duk ingat bila imam habis baca surah Baqarah, rakaat kedua imam akan baca surah pendek. Qul ya ke, inna a'tayna ke, qul huwallah. Tak, dia pergi baca surah Ali Imran pula. Dia pergi baca surah Ali Imran. Dia kata, maka saya tuanku, dia kata saya cukup marah kat dia. Kan? Sehinggalah imam bagi salam dan dia habiskan surah Ali Imran. Bila dia habis salam, tiba-tiba dia buat pengumuman. Dia kata, masa dia jadi imam tadi, dia terlupa nak ambil wuduk. Nak kena sembahyang semula. Maka tuanku dia kata, saya tak boleh nak tahan kemarahan saya tampar dia. Saya tampar dia. Khalifah kata, kalau aku tampar dia juga. Khalifah kata. Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi kita ni kadang-kadang tuan-tuan, kita nak baca panjang tu betul lah sunnah kan. Sembahyang subuh kita baca panjang, tapi panjang tu hendaklah bergantung kepada keadaan jemaah kita kan. Keadaan di tempat kita dia tak sama. Yang panjang lah, tapi panjang dengan mengambil kira keadaan makmum kita kan. Kalau keadaan makmum kita tak mengizinkan, panjang sikit tak apa kan. Saya ingat tuan-tuan, tak apa saya cerita sikit aku lihat malam ni.